Apa korang buat kalau kerajaan hantar kau punya clone untuk habiskan kau disebabkan kau ni seorang tentera elit yang power gila and kau decide untuk bersara? Korang dah tengok ke belum cerita Gemini Man ni? Cerita ni mengisahkan pasal Henry Brogan, seorang sniper elit yang dah lama berkhidmat and dia ni memang power gila. Dia ni kalau sekali dia tembak confirm kena. Tapi bila dia decide untuk dia bersara, so kerajaan dah mula anggap dia ni sebagai satu ancaman sebab dia ni tahu terlalu banyak sangat benda rahsia. Rupanya kerajaan ada satu projek rahsia yang dia panggil Gemini and projek ni sebenarnya dia orang clone manusia. Apa pengetahuan si Henry ni, dia sebenarnya dah kena clone dengan versi yang jauh lebih muda and clone dia ni dijadikan senjata untuk buru dia. Untuk movie Gemini Man ni aku rasa kekuatan dia dekat dia punya action, tembak menembak, kejar mengejar, letup sana sini, semua ada. Cuma apa yang aku tak suka dekat cerita ni, dia punya CGI dia memang nampak pelik, nampak gila fake, especially watak clone si Henry tu. Sebabnya watak clone Henry ni memang 100% CGI. Tapi aku rasa apa yang paling banyak membantu dekat dalam cerita ni, dia punya sound effect, especially masa action scene. Kau boleh rasa dia punya intense tu. This movie ni pula dia tak terlalu laju, tak terlalu slow, memang ngam-ngam soy. Ni memang sesuai untuk korang nak layan movie santai-santai. So kalau korang suka cerita science fiction ataupun korang nak layan cerita action yang tak terlalu berat, korang boleh layan cerita Gemini Man ni, ada dekat Netflix.